Padahal keluarga ni solat 5 waktu, mengaji, selalu bersedekah. Tapi gangguan tu tetap ada. Dah puas berubat merata tempat, tapi benda tu masih tak nak hilang. Dah puas berubat merata, solat pun kami tak tinggal. Tapi kenapa gangguan ni masih tak nak lepas? Ada seorang pesakit ni mesej saya, cerita pengalaman seram dia semalam. Tiba-tiba ibu capai kayu, pasang semua lampu rumah sebab nak cari benda yang tengah bersembunyi. Ibu dia tanya, kamu tak nampak ke? Tu, ramai tengah sorok. Tu, kamu tak nampak ke? Tu tengah sorok. Ramai mereka ni. Mana ibu? Tak ada apa-apa pun. Lepas sapu, ibu dia terus cakap, mereka dah hilang. Tadi katanya ramai, tapi lepas guna samurai, kawasan tu terus bersih. Ibu, kita ikhtiar dengan yang ni pula. Selawat dulu, Bu. Mereka dah hilang. Dah tak ada dah. Rasa ringan badan ibu. Bukan ibu dia je, dia sendiri pun rasa kesan dia. Dia kata, Ustaz, malam tadi saya tidur paling lena. Bangun subuh tadi, badan rasa sangat nyaman, jiwa rasa tenang. Masya Allah. Kadang-kadang, rumah kita memang ada gangguan yang kita tak sedar. Kalau anda pun dah penat berubat tapi masih belum sembuh, cuba tengok dulu macam mana Samurai Perfume ni bantu mereka.